ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تعالى أيضا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال الله تعالى أيضا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kabari? Alhamdulillah. Cari gang yang dimulakan Tuan Pengerusi Surau Kiai Haji Rizwan, Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan AJK, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya sayang sekalian. Pertamanya dan selamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dengan dua nikmat ini, nikmat iman dan juga nikmat Islam, kita masih ada lagi atas agama ini. Selain dua nikmat itu apa Ustaz? Ada tak nikmat yang perlu kita syukuri selain nikmat iman dan juga nikmat Islam? Ada. Dua nikmat yang besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat yang manusia sering lupa-lupakan, sering alpa-alpakan. Aku dah kasih dia hidup dekat dunia, dia lupa dua nikmat ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? As-sihhatu wal faragh. Kesihatan dan juga masa lapang. Kalau tuan-tuan pernah belajar kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, penawar bagi hati kita tasawuf. Dia kata apa? Syekh kata apa? Ketahuilah, syukur ialah hamba itu gunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah seperti telinga, mata, kaki, tangan dan lain-lain sesuai dengan tujuan dijadikan anggota tersebut. Kalau pernah belajar kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, setiap bab mensyukuri mata, bagaimana mensyukuri mata, apakah contoh-contoh kufur pada mata. Dibicarakan tangan dan kaki, apakah contoh-contoh mensyukuri tangan dan kaki, apakah contoh pula untuk mengkufuri nikmat kaki. Setiap anggota itu dibicarakan satu babnya khusus. Tuan-tuan boleh tengok, boleh buka, kalau ada ustaz yang mengajar Penawar Bagi Hati kat sini, tanya dia macam mana. Okey, kata Syekh Abdul Qadir Mandili, gunakan telinga untuk apa Haji? Dengar Al-Quran, dengar hadis, masuk kuliah, dengar ilmu yang manfaat. Gunakan kaki untuk apa? Untuk tekan pedal minyak, pergi ke masjid, pergi jumpa saudara, pergi ke Mekah dan sebagainya. Gunakan tangan untuk apa? Gunakan tangan untuk menulis. Kalau pandai kat Facebook tu, tolong share-kan apa yang baik kan. Ada selalu selamat pagi kan. Untuk yang veteran ni selalu selamat pagi, moga dipermudahkan urusan. Share tu pun pahala. Itu cara syukur nikmat. Kerana syukur ini membawa dua faedah yang utama. Kalau orang itu syukur, Allah bagi dia dua perkara. Yang pertama ialah apa? Ditambah nikmat. Syukur dengan satu nikmat, Allah tambah nikmat yang lain. Syukur satu nikmat, Allah tambah dengan nikmat yang lain. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kau syukur, kau betul-betul syukur, gunakan apa yang kau ada dekat tangan kau, apa yang kau ada dekat kaki kau, apa yang kau ada dekat mata kau, tambah nikmat lain. Selain itu Ustaz, ditambah nikmat apa lagi? Akan dikekalkan nikmat tersebut. Tuan-tuan nak kekalkan nikmat, nak tambah nikmat, nak tambah kaya, syukur. Dikekalkan nikmat. Kerana itu kata Ibn Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam. Tuan-tuan pernah belajar Al-Hikam? Al-Hikam Ibn Athaillah, dia kata apa? Man lam yashkurin ni'am faqad ta'rudu li zawaluha faman syukriha faqad qayyadaha bi'iqalih.
Al-Hikam Ibn Athaillah kata apa? Barang siapa yang tak syukur nikmat, maka itu petanda Allah nak tarik nikmat tersebut. Kata Ibn Athaillah. Kata ahli ilmu yang lain, man u'tiya wa lam yashkur, salbun wa lam yash'ur. Kalau sesiapa itu diberikan nikmat, Allah kasih dia macam-macam harta, Allah kasih dia berbagai nikmat, dia tak syukur, kata ahli ilmu, salbun walam yash'ur, akan diambil nikmat tersebut dalam keadaan dia tak sangka-sangka. Duk selama ni kita minta rezeki dengan Allah, kita minta apa? Adalah tolonglah rezeki apa-apa yang kita jalan tak sangka-sangka. Rupanya Allah boleh tarik nikmat tersebut dengan jalan yang tak sangka-sangka juga. Salbun walam yash'ur, kata ahli ilmu. Diambil nikmat tersebut tanpa dia sedar pun. Kata itu, sebab itu Al-Ghazali, Imam Ghazali dan Minhajul Abidin, dia kata apa? Musibah yang terbesar bagi seorang insan, Allah dah bagi dia nikmat, Allah tarik nikmat tersebut. Dulu Allah kasih dia mata, hilang mata. Dulu Allah kasih dia tangan, hilang tangan. Dulu Allah kasih dia kaki, hilang kaki. Dulu Allah kasih dia beri masjid ni, mari surau, Allah tarik nikmat tersebut. Kata Al-Ghazali, inilah musibah yang besar. Baik. Tajuk pagi ini bukan bab syukur. Itu introduction je. Sebab apa? Nak kaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW merupakan seorang yang paling bersyukur dalam kalangan manusia. Satu hari, satu malam, Aisyah lihat Nabi SAW solat malam. Lama Nabi SAW. Kata Aisyah, hatta tafattara rijlah. Tafattar, kita selalu dengar iftar. Iftar ni apa? Buka puasa kan. Tapi Nabi solat malam terbuka apa? Terbuka dia punya rekahan kaki-kaki tu. Tunjukkan apa? Lama Nabi SAW berdiri solat. Lepas tu Aisyah terkejut. Dia kata apa? Qalat ya Aisyah, ya Rasulullah, abang, ya Rasulullah, atasna'u hadha wa qad ghufira lak. Kenapa kau buat ni bang? Sedangkan Allah dah ampunkan dosa yang akan datang dan dosa yang sebelum-sebelumnya. Apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakura. Tak boleh ke aku ni jadi orang yang bersyukur? Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah diampunkan dosa yang lalu, diampunkan dosa akan datang, bangun malam solat minta ampun. Kita ni muhasabah. Malam tadi bangun tak? Kalau bangun, alhamdulillah. Kalau tak bangun, azam malam ni bangun supaya apa? Jadi macam Nabi ni, ikut Nabi. Afala akuna abdan syakura. Tak boleh ke aku ni jadi orang bersyukur? Allah dah beri aku banyak nikmat, banyak perkara. Aku nak jadi orang yang bersyukur. Baik. Tajuk pagi ini insya-Allah ditahan di Qantarah. Qantarah ini mungkin ada dalam kalangan kita yang first time dengar. Haji pernah dengar? Imam pernah dengar Qantarah? Qantarah pernah dengar? Haji Zamri pernah dengar Qantarah? Sebab Haji Zamri tanya saya, Qantarah ni apa? Sebab saya pun baru tahu. Baca hadis ni, la ilaha illallah, Qantarah. Ditahan di Qantarah. Qantarah ni apa? Tempat dekat akhirat nanti. Satu tempat sebahagian daripada kita, orang mukmin ini akan ditahan sebelum masuk syurga. Pintu syurga dah terbuka macam pintu tu, tapi tertahan di sini. Tertahan di sini. Tak boleh nak masuk pintu syurga tu. Kat sini ditahan sebab apa? Apakah nama tempat ini? Tempat ini Qantarah. Nak masuk syurga tak boleh. Kena tahan dekat sini. Kenapa kena tahan? Sebab ada perkara yang perlu diselesaikan di antara mukmin yang lain. Ada tebus balas. Ada perkara yang tak settle lagi dulu kat dunia. Nak settle dulu sebelum masuk syurga. Kita lihat apakah hadis. Kita tengok refleksi hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Satu hadis yang sahih menceritakan tentang Qantarah. Mari kita lihat. Anna Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhlusul mu'minuna minan nar.
Satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, direkodkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab dia. Fayuhbasun ala qantarah bainal jannati wan nar fayaqussu li ba'dihim min ba'd madhalimu kanat bainahum fid dunya hatta idza hudhibu wa nuqu udhina lahum fi dukhulil jannah fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Apa maksudnya? Kita lihat. Anna Aba Sa'id Al-Khudri, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, yakhlusul mu'minuna minan nar. Nabi kata, Nabi bercerita dengan para sahabat, orang-orang mukmin yang telah selamat daripada neraka, yakhlusul mu'minuna minan nar fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Orang mukmin dah selamat daripada neraka, fayuhbasuna ala qantarah, lalu mereka ini ditahan di atas qantarah. Qantarah ni di mana? Bainal jannati wan nar, di antara syurga dan neraka. Fayuqassu li ba'dihim min ba'd, sebahagian dengan sebahagian yang lain diberikan haknya yang pernah dianiaya di dunia, sehingga apabila mereka telah bersih dari seluruh dosa, maka mereka diizinkan masuk syurga. Hatta idza hudhibu wa nuqu, kata Nabi. Dah bersih, dah diberikan hak kepada orang lain, dulu pernah aniaya orang, maki orang, kata ke orang, dah bersih, dah settle, baru boleh masuk syurga, kata Nabi. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad ni di tangan Rabb. La ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Seseorang daripada mereka, yakni di kalangan ahli syurga itu, lebih mudah sampai ke tempatnya di syurga berbanding dengan sampai ke tempatnya di dunia. Nanti kita bahaskan tentang apa yang Nabi SAW ceritakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa Abu Sa'id? Boleh buat kuis ni Haji Zamri. Siapa Abu Sa'id Al-Khudri? Siapa nama dia? Abu Sa'id ke nama dia? Ataupun ada nama lain sebenarnya? Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi, nama dia Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ustaz, kata Abu Sa'id nama, tapi kenapa nama lain? Sa'ad bin Malik bin Sinan ni siapa? Abu Sa'id ni siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan ni nama dekat IC dia. Abu Malik ni dia punya gelaran, orang panggil, sahabat panggil, kawan-kawan panggil. Kunyah dia adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Khudri tu apa? Nisbah kepada perkampungan Khudrah. Maknanya Al-Khudri tu, ya belakang tu ya nisbah, menisbahkan pada suatu tempat. Macam imam kita nama apa? Yusuf. Imam Yusuf sekarang ni kat tempat kaparnya. Meru. Ada kawan saya dekat Meru juga, dia letak nama belakang dia Al-Merwi. Orang Meru ni, tuan-tuan nak letak sikit kat Facebook tu, nak kasih hebat sikit lah, nampak macam mengajar orang mengaji lah. Al-Merwi. Haji Zamri Al-Merwi. Sebab apa? Asal dekat Meru, duduk Meru. Ada sebagian ulama kata, seorang tu kalau dia duduk satu tempat 3 tahun, lebih pada 3 tahun, boleh disbahkan diri dekat tempat tu. Al-Merwi, contohnya dekat Meru. Kita pernah dengar Al-Banjari, daripada Banjar. Al-Makki, daripada mana? Al-Makki, Mekah. Al-Madini, daripada mana? Madinah. Kalau Shah Alam, Shah Alam macam mana nak nisbahkan? Saya duduk Shah Alam, agaknya macam Shah Alami. Kawan saya ada juga nama Shah Alami. Nama macam hebat. Engkau daripada negara mana ni? Shah Alami. Lah, dari Shah Alam je, UiTM tu. Shah Alami. Okay?
Al-Khudri nisbah kepada Abu Sa'id ini. Dia tinggal dekat Al-Khudrah, perkampungan Khudrah. Kat kampung nama dia Khudrah. Okay. Beliau dan ayah dia kedua-duanya sahabat. Sa'id bin Malik sahabat, Malik bin Sinan juga sahabat. Dan beliau ini Abu Sa'id Al-Khudri ini masih muda, sahabat-sahabatnya muda. Pernah datang kat Nabi SAW. Izinkan aku pergi Bukit Uhud untuk perang Uhud. Boleh tak? Boleh tak aku nak ikut kau pergi perang Uhud? Nabi kata apa? Masih kecil lagi. Bersabar. Nanti dah besar sikit lah, baru boleh pergi perang. Ada tak Abu Sa'id Al-Khudri lepas dah besar sikit ikut Nabi SAW pergi perang? Ada. 12 siri pergi perang dengan Nabi SAW. Abu Sa'id Al-Khudri ni seorang berani, seorang muda, budak muda yang berani. Dan juga seorang yang banyak riwayatkan hadis. Lebih kurang 1,170 hadis diriwayatkan. Juga mufti Madinah. Muda jadi mufti Abu Sa'id Al-Khudri ini sebab dia hafal hadis. Dan apabila orang datang dekat dia, sahabat-sahabat datang dekat dia, okay, orang minta izin dekat dia, boleh tak seseorang meriwayatkan hadis kan? Riwayatkan hadis ni macam kita zaman sekarang ni, saya cakapkan hadis, tuan-tuan hafal. Saya cakap hadis, sebut satu hadis, tuan hafal. Tuan hafal macam tu. Orang kat bawah ni tanya, Abu Sa'id Al-Khudri, boleh tak kami ni nak tulis apa yang kau cakap ni? Boleh tak kami nak tulis apa yang kau telah riwayatkan ini supaya boleh masuk dalam kitab dan sebagainya? Abu Sa'id kata apa? Jangan sesekali kau tulis. Kau hafal macam aku hafal. Boleh tak? Abu Sa'id Al-Khudri ni, seorang yang hebat ini, 1170 hadis boleh hafal. Kita ni nak ikut sahabat ni, boleh tak kita hafal setara dengan Abu Sa'id Al-Khudri ni? Jauh. Hadis 40 pun belum tentu hafal lagi. Dah lama belajar dah, zaman sekolah lagi kot. Hadis 40 tu tak apa hafal. Jadi beza jauh kita dengan para sahabat. Nang mereka ini seorang yang memang tekun dalam agama. Belajar betul-betul. Faham betul-betul, hafal betul-betul. Lihat pada hadis ini, yakhlusul mu'minuna minan nar. Selamat orang beriman daripada api neraka. Fayuhbasun. Habas ini maknanya ditahan, dipenjara, apa lagi ayatnya sesuai? Dipenjara, ditahan, diikat, retain dekat situ kan. Ditahan, fayuhbasuna ala qantarah, di atas qantarah kata ulama. Nanti dekat akhirat akan ada dua jambatan. Akan ada dua titian. Titian yang pertama titian sirat, titian yang kedua titian qantarah. Oh, tuan-tuan pernah dengar, tuan-tuan pernah hafal, tuan-tuan pernah tahu, ingatkan. Kalau first time dengar, catatkan. Akan ada dua titian, dua jambatan dekat akhirat nanti. Satunya titian sirat, keduanya titian qantarah. Nak faham qantarah ni, kena faham dulu apa yang berlaku sebelum qantarah. Nak faham qantarah ini, kena faham dulu titian sirat. Kita nak panggil jambatan as-sirat tu macam tak kena pula. Sebab jambatan ni besar. Lori boleh masuk. Kalau titian tu nampak kecil. Kalau satu kayu tu naik atas motor tu panggil titi kan. Nak panggil jambatan besar sangat. Bagi titian rasa lagi okey, lagi tepat. Titian as-sirat, kemudian titian qantarah. Di mana sirat ini dibentangkan di atas neraka Jahannam, madrubun ala Jahannam, diletakkan di atas neraka Jahannam. Siapa yang akan naik titian sirat? Semua orang ke? Tak. Orang mukmin je, yang beriman je akan naik titian sirat. Dekat sinilah kita akan diuji. Orang mukmin akan diuji. Dekat sinilah Allah tes orang mukmin, hisab dia sebelum dia masuk syurga, hisab dia sebelum dia masuk qantarah. Maknanya dekat sirat tu, lalu kalau jatuhlah dalam neraka Jahannam. Kalau tak jatuh, kena berhenti dekat qantarah sebelum masuk syurga. Kat qantarah tu belum tentu lagi. Masih ada lagi checkpoint terakhir sebelum masuk syurga. Pintu dah terbuka dah. Nak masuk tak boleh. Sebab ada apa? Kena settlekan dulu urusan-urusan kau dekat dunia yang kau pernah sakit ke hati orang. Orang pun sakit ke hati kau dan sebagainya. Jadi, saya ulang balik. Nak tahu qantarah ni, kena tahu map dekat hari akhirat nanti. Kena tahu kronologi hari kiamat.
Bermula dengan tiupan pertama, kemudian tiupan kedua, bangun, mahsyar, kita cari syafaat, kemudian kita mula dihisap satu persatu, seorang-seorang, kemudian pergi ke telaga Nabi, dah sampai telaga Nabi baru naik sirat, bila naik sirat ke Qantarah, kemudian baru ke syurga dan neraka. Jadi orang yang dah tahu, dah belajar dan faham, dia tahulah nanti dekat akhirat macam mana dia nak berjalan. Orang yang tahu, sebab hari kiamat ni dia belajar pun fardu ain juga. Nak kena tahu sebenarnya apa yang akan jadi nanti. Nak tunjukkan mukjizat Nabi SAW, boleh ceritakan apa nanti dekat depan. Okay? Bermulanya hari kiamat ini setelah turunnya Dajjal, dibunuh Dajjal, turun Ya'juj Ma'juj, dibunuh Ya'juj Ma'juj dan sebagainya. Kemudian Islam ini hidup dalam keadaan yang hebat. Tidak ada kekacauan, tidak bergaduh antara satu sama lain. Kemudian Allah hantarkan satu angin daripada arah Syam, matikan ke semua orang Islam. Saya bawakan kronologi tuan-tuan. Dah mati semua orang Islam, angin itu daripada Syam, mati semua Islam, hatta orang yang dalam gua pun mati. Angin tu lalu matikan ke semua orang Islam, kata Syaraf Al-Qudha. Maka dicabut roh-roh orang mukmin. Hatta dekat mana pun dia berada. Okay? Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia dah mati semua Islam ni akan jadi satu peristiwa. Seorang kulit hitam yang Nabi SAW katakan Zuz Sawiqatain, seorang yang ada dua betis kecil ini, dia datang ke Kaabah, dia hancurkan Kaabah. Yukharribul Ka'bah Zussuwaiqatain minal Habasyah. Akan ada orang yang dua betis yang kecil daripada Habasyah. Yukharribul Ka'bah, akan menghancurkan Ka'bah. Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, dia kata Zussuwaiqatain ini maknanya orang daripada Habasyah, daripada Ethiopia yang gelap-gelap tu, datang ke Ka'bah, dia hancurkan Kaabah. Ka'anni bihi aswadu afhaj, kata Nabi SAW. Seakan-akan aku lihat dia orang yang kulit dia memang betul-betul hitam. Dan jauh jarak di antara dua kakinya menanggalkan satu persatu batu daripada Kaabah, kata Nabi. So, orang kulit hitam akan hancurkan Kaabah. Ambil satu persatu bata tu, letak ke tepi, letak ke tepi, letak ke tepi. Ustaz, dia hancurkan Kaabah tu orang mukmin mana? Orang Muslim kat mana? Tak ada siapa ke nak lawan? Kerajaan Saudi lepas tu dekat mana? Kata dia kata tadi tu, dah mati semua orang Islam tu kan? Tak ada siapa yang halang lelaki ni. Cerita ni sahih tak? Sahih. Ada dalam Sahih Bukhari, riwayat Al-Bukhari. Dihancurkan Kaabah oleh orang kulit hitam. Dihancurkan, ditolak satu. Sebab apa? Ulama bahaskan, tengok. Rupanya dia mencari harta dekat bawah Kaabah tu. Dia ingat, orang kata dekat dia ada harta bawah tu. Dia hancurkan Kaabah untuk cari apa yang ada di bawah. Orang Muslim tu tak ada ke? Tak ada. Semua mati dah. Katakan tadi kan ada daripada arah Syam tu, angin daripada arah Syam matikan ke semua orang mukmin. Jadi datang orang ni hancurkan Kaabah. Dah hancur Kaabah, maka datanglah sangkakala yang pertama. Hancur. Ke semua orang-orang dalam dunia ini, ke semua makhluk dalam dunia ini yang mati, hancur dan sebagainya. Dan orang yang pertama mendengar sangkakala siapa? Pengembala dekat padang pasir. Dia dengar tu, kata Nabi SAW, waktu tu dia tengah betulkan air untuk unta dia. Air minuman unta tu dia tengah betul-betulkan. Dia tengok ke atas sebab dengar bunyi dan sebagainya. Mungkin bunyi sangkakala begitu, kita tak tahu. Dia dengar, dia tengok atas, dia orang pertama yang dengar sangkakala, dia mati, lepas tu ke semua orang mati. Jadi lepas dia mati ini, bermulalah satu peristiwa yang besar. Hari kiamat, bermulalah orang yang pertama dibangkitkan selepas tiupan sangkakala kedua siapa? Nabi SAW. Ditiup sangkakala yang kedua, Nabi lah orang pertama yang akan bangun. Nabi SAW yang orang pertama yang akan bangun daripada sangkakala kedua ini. Bermulalah hari kiamat, dikira-kira amalan. Dah tiup, semua orang akan bangun, dimulakan Nabi SAW, maka akan pergi ke mahsyar. Ke semua kita ini
Ustaz tak ustaz, tuan guru tak tuan guru, ulama tak ulama, nabi tak nabi, kesemuanya akan dikumpulkan di atas mahsyar. Di atas mahsyar. Dekat sini kita tunggu. Apa jadi ni? Kat mana kita perlu rujuk? Kita tak tahu. Sahabat-sahabat kita tak ada, mak tak ada, ayah tak ada, keluarga tak ada, kawan tak ada. Tunggu. Sampailah dia kalangan ahli mahsyar tu kata, dia tanya kat kawan sebelah ada. Tak rasa susah ke? Tak rasa azab ke? Boleh tak kita nak pergi ambil syafaat ke siapa-siapa? Maka bermulalah kita mencari syafaat kepada Nabi Adam. Wahai Adam, bantu kami, mulakanlah hisab ini, kata dekat Allah. Dah penat dah duduk mahsyar ini, didekatkan matahari di atas kepala-kepala. Panas punya panas. Time ni lah kita tengok orang berenang dalam peluh dia. Time ni lah tengok, ustaz pun berenang dalam peluh sendiri. Iya. Ulama pun berenang dalam peluh sendiri. Iya. Masing-masing akan dihisap dengan amalan je. Susah punya susah. Jari Nabi Adam. Wahai Adam, anta abul bashar. Engkau ni ayah kepada kami. Ayah kepada kami. Bantulah. Kata dengan Allah. Start hisap ni. Penat dah duduk mahsyar ni. Adam kata apa? Tak boleh. Aku ada salah dengan Tuhan. Dulu Allah kata jangan dekat dengan pokok ni. Aku pergi juga pokok ni. Aku malu dengan Allah hari ni. Aku malu dengan Allah hari ni. Pergi kan Nabi lain. Maka kita pun pergi ke Nabi lain. Pergi ke Nabi Nuh pula. Wahai Nuh, ya Nuh, bantu kami ni, katalah dengan Allah ni. Kau mintalah dengan Allah mulakan hisap dia. Penat tu mahsyar dah ni, tak boleh lah. Nuh kata apa? Dulu aku dekat dunia, aku dakwah lama dekat aku punya kaum. Yang masuk Islam tu sikit je. Lalu aku doakan mereka supaya ditenggelamkan. Aku malu dengan Allah hari ini. Sebab aku dah tenggelamkan umatku. Mintalah dengan Nabi lain. Maka kita pergi pula ke Nabi Ibrahim AS. Pergi ke Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, bantu kami. Anta Khalilullah. Engkau ni kesayangan Allah. Bantu kami, kata dengan Allah. Kami ni dah tak boleh nak duduk mahsyar ni. Mulakan hisab. Tak start lagi ni. Duduk kat mahsyar je. Allah tak start lagi hisab ni manusia ni. Nak tunggu berapa lama tak tahu. Daripada awal manusia, daripada awal Nabi Adam sampai umat terakhir, orang terakhir yang dilahirkan, kesemua ni ada dekat mahsyar. Tak start lagi hisab ni. Kita ni tentang nombor giliran berapa tak tahu. Start lah. Kata dengan Nabi Ibrahim, minta dengan Allah, ya Allah bantulah kami ini, mulakan hisab. Nabi Ibrahim kata apa? Dulu aku dekat dunia, aku ni pernah helah dengan kaumku. Aku malu dengan Allah hari ini. Apa aku nak cakap dengan Allah ni? Aku dah helah kaum aku ni. Pergilah kita ke Nabi Musa AS. Pergi ke Nabi Musa. Musa tolong kami, mulakan hisab. Kata dengan Allah, mulakan hisab. Nabi Musa kata, aku ni pernah bunuh orang dulu dekat dunia, kat umat aku ni. Aku pernah bunuh umat aku ni. Kan pernah bertinju dengan umat dia kan. Meninggal seorang. Aku ni malu dengan Tuhan aku bagi ini, hari ini. Mintalah dengan Nabi lain. Jawab apa Nabi tu? Dah 4 Nabi. Pergi ke Nabi Isa pula. Dia Nabi Isa, wahai Isa, bantu kami. Cakap dengan Allah, dah tak mampu dah kami ni duduk kat mahsyar. Mulakanlah hisab ini supaya kami ni boleh masuk syurga ataupun diadili ke masuk neraka. Dah tak mampu dah tunggu di lama ni. Nabi Isa diam. Tak bagi sebarang alasan. Maka kita pergi last terakhir kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta dengan Nabi. Nabi pun sujud di bawah arash. Kemudian Nabi SAW minta supaya dimulakan hisab. Kata Allah, irfa' ra'sak ya Muhammad. Angkat kepala kau wahai Muhammad. Sesungguhnya engkau dan sebahagian daripada engkau punya umat ni akan masuk syurga tanpa hisab. Bermulalah hisab. Selepas Nabi Muhammad yang sujud minta dengan Allah supaya mula hisab. Ini proses ini yang dinamakan sebagai syafa'atul uzma, syafaat yang teragung. Syafaat teragung Nabi apa? Nabi SAW dapat mulakan hisab. Selepas kita ni minta kepada Adam tak dapat,
Minta Nuh tak dapat. Minta Ibrahim tak dapat. Dapat Musa tak dapat. Minta ke Isa tak dapat. Last sekali Nabi SAW yang dapat. Kunci syafaat tu pada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ustaz, dah minta syafaat, kita akan ke mana? Mulalah hisab. Dikira amalan seseorang itu. Dekat hisab ini, dekat mizan ini bermulanya hisab. Orangnya dikumpulkan. Azzana muazzin. Akan ada suatu suara. Akan ada suatu suara minta apa? Yang Kristian mai ke sini. Yang Yahudi mai ke sini. Yang tak ada Tuhan mai ke sini. Semua orang pada hari ini akan ikut Tuhan masing-masing. Yang dulu sembah salib, duduk ke sini. Yang dulu sembah Uzair, duduk ke sini. Semua orang akan ditempatkan ikut Tuhan dia. Lepas tu apa ustaz? Tuhan dia tu masuk neraka, sekali bawa geng-geng dia sekali. Yang Kristian, yang sembah salib ini, mu ikut salib ni masuk ke neraka. Mu yang Yahudi ni ikut mu punya kata Tuhan ni masuk ke neraka. Sekali dengan geng-geng dan Tuhan masuk sekali. Hadis yang sahih, saya dah bicarakan di Masjid Bulat di Petaling Jaya. Hadis ini membicarakan tentang kesemua orang ini akan ikut Tuhan. Tinggallah waktu itu orang mukmin, orang yang munafik tapi ada beriman dalam hati dia. Hanya orang iman dalam hati dia, dia je tinggalkan. Yang lain gimana ustaz? Masuk neraka awal dah. Kemudian tinggal orang mukmin ini, mereka ini akan naik ke titian sirat. Ni saya ada masa berapa minit lagi ni. Selalu sampai ke berapa? 7.30. Dia suka. Saya tengok tuan dah tukar-tukar kaki banyak kali lah. Sampai ke berapa je sampai dia suka. InsyaAllah. Maka setiap orang mukmin akan tinggal dekat mahsyar itu. Mereka inilah, kita inilah akan pergi ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sifat-sifat telaga Nabi ini bagaimana? Bentuk dia segi empat tepat. Yang mana kalau nak pergi ke kiri dan ke kanan telaga itu sejauh sebulan perjalanan. Kalau dulu the ancient Arab, orang Arab dulu naik unta, bawa barang-barang dagangan untuk pergi satu tempat ke satu tempat yang lain. Berapakah kapasiti boleh naik unta tu dalam satu hari? Boleh pergi tara mana, jauh mana? 80 km lebih kurang. Sebab tu boleh jamak tu, 80 km mana sehari perjalanan. Nabi SAW kata, besar telaga ni bentuknya segi empat tepat. Satu sisi ke satu sisi yang lain tu sebulan perjalanan. Jadi 80 darab 30 berapa? 2,400 km lebih kurang. Segi empat tepat bentuk telaga Nabi, maknanya 2,400 km ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke depan dan sebagainya kan. Segi empat tepat gitu. Besar dia besar gitu. Ustaz ni biar betul Ustaz. Betul. Nabi SAW kata apa? Besarnya telaga Nabi ini daripada Ailah, Jordan. Daripada Jordan ke Yaman, tak silap saya. Tengok dalam Google Map, tuan-tuan boleh tengok. Tarik Google Map tu daripada Ailah ke Yaman tu. Tengok kira-kira 2,200 km. Pagi tadi saya tengok. Memang betul. Jadi hadis Nabi SAW itu dibenarkan matematik zaman ni. Dibenarkan geografi zaman ni. 2,200 ke 2,400 lebih kurang lah tuan-tuan. Lebih kurang 2,400 segi empat tepat Nabi SAW punya telaga. Ada satu telaga je ke nanti dekat akhirat? Dah. Kesemua Nabi ada telaga dia. Umat-umat Nabi akan ikut umat-umat Nabi. Umat Nabi SAW akan pergi ke telaga Nabi. Umat yang lain akan ikut Nabi mereka sendiri. Satu sisi sebelum perjalanan. Ciri air dia macam mana? Wangi. Lagi wangi daripada kasturi. Lagi sedap daripada air di dunia.
lagi putih daripada susu, lagi manis daripada madu. Kesemua ini ciri-ciri telaga yang Nabi dah sebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat yang sahih. Sumber air dia daripada mana? Daripada syurga, daripada telaga Kautsar Nabi SAW daripada syurga mengalir ke mahsyar itu. Duk itulah kita minum tu, telaga Nabi itu. Jadi lepas dah minum, ada dah kalangan umat-umat manusia ni yang Nabi SAW kata suhqan, jauh kau daripada telaga ni, jauh kau daripada telaga ini, pergi kau. Ada juga antaranya pelaku-pelaku dosa besar yang buat bid'ah dan sebagainya, perkara-perkara yang di tengah agama dia buat juga. Nabi SAW larang dia untuk minum dekat telaga Kautsar. Dah minum apa Ustaz? Mulalah naik titian sirat. Dah naik titian sirat, satu persatu akanlah lalu. Siapa orang pertama akan naik sirat? Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW naik dulu? Sebab Nabi nak tengok umat dia. Bila setiap umat ini, setiap orang lalu di atas sirat, Nabi SAW kata apa? Allahumma sallim, Allahumma sallim, 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 sallim. Imam Yusuf naik ni, Allahumma sallim, sallim. Jangan jatuhkan dia, ya Allah. Jangan jatuhkan dia, ya Allah. Jangan jatuhkan dia. Siapa doakan? Nabi SAW. Nabi akan tengok seorang akan lalu. Sebab tu Nabi SAW kata dalam hadis yang lain, man salaka tariqan fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang tempuh satu jalan untuk tuntut ilmu, nak pergi ceramah, nak pergi kuliah, Allah akan mudah dia naik atas sirat. Maknanya sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah ni maknanya apa? Naik atas sirat ni dipermudahkan sebab apa? Tuntut ilmu dulu dekat dunia. Belajar agama, rupanya sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, dipermudahkan di atas titian sirat. Ustaz, nak belajar ilmu je ke Ustaz? Saya ni kadang-kadang nak jaga cucu dekat rumah, tak boleh nak main masjid ni. Ada tak amalan yang lain boleh nak senang naik titian sirat ni? Ada. Orang yang pertama dipermudahkan di atas titian sirat ialah orang yang terpaut hatinya dengan masjid. Nak tahu macam mana terpaut dengan masjid macam mana? Program-program dia join. Kalau dia subuh ni main, azan hari ni pukul apa? 5.48, zuhur pukul 1. Azamlah pukul 1 nanti nak main masjid. Dah main zuhur nanti, asal kau apa? 4.20. Bolehlah dulu makan dulu, main dengan anak dulu, tengok TV dulu, 4.20 main dulu. Orang terpaut dengan masjid ini dipermudahkan jalannya untuk ke syurga. Di atas titian sirat tu insya-Allah tidak tergelincir. Sebab titian sirat tu kata Nabi SAW ada jerat-jerat. Siapa yang atas tu? Tarik. Nak tarik ke bawah. Ada kalalib, macam pokok sa'dan. Nabi SAW kata duri-duri. Sesiapa yang lalu akan terkena, akan tergores, akan terkoyak kakinya dan sebagainya kan. Akan ditarik ke bawah, dicuba tarik ke bawah. Sebab apa? Sebab amalan-amalan dia dulu dekat dunia. Ada yang selamat? Selamat. Ada yang celaka? Ada. Jatuh dalam neraka Jahannam? Ada tak? Ada. Yang kedua Ustaz, ada tak orang yang dipermudahkan di atas sirat? Ada. Bersedekah. Orang yang banyak sedekah haji kat surau ni, tebung masjid ni ada. Tabung surau mana? Tabung surau duduk belakang, duduk luar tabung surau. Tabung surau luar. Tak kena ambil orang ke? Tak ada. Ada. Tak ada. Ada juga. Tak luar. Saya tak nampak selalu kat surau saya dia tak tepi-tepi tiang ke tepi dinding. Sedekah. Masuklah RM1 ke RM2 ke untuk masjid, untuk surau. Orang ini akan dipermudahkan atas titian sirat. Yang ketiga, untuk seller-seller yang ada kat Shopee, TikTok Shop dan sebagainya. Seorang yang tak boleh nak beli. Contohnya dia dah sell, nak jual, orang tu dah beli. Tak jadi beli, kita ampunkan. Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan di atas sirat. Bagi siapa-siapa yang seller-seller ni kan, ada ke seller-seller sini, TikTok Shop. Ada, jual Shopee sini. Macam-macam. Kadang yang veteran-veteran pun ada jual kacang dan sebagainya, jual kapet. Mudah kan? Buka phone je. Buka phone, lepas tu boleh jual macam-macam tak? Lepas tu, mempermudahkan kesulitan orang lain. Orang lain susah, dia mudahkan. Allah mudahkan dia di atas sirat. Dan yang kelima, orang yang dipermudahkan atas titian sirat, orang yang lindung orang mukmin lain daripada umpatan-umpatan.
Seorang datang dekat dia, "Weh, kau tahu tak Haji Zamri gini?" Dah Haji Zamri bukan gini. Orang ni akan dipermudahkan di atas titian sirat. Dan setiap orang itu, sebab titian sirat saya katakan tadi tu kan, diletakkan di atas neraka jahanam. Neraka jahanam ni dia punya api tu hitam. Jadi di atas sirat pun hitam gelap. Yang lalu macam mana? Dengan cahaya amalan yang keluar daripada tangan-tangan kita, kaki-kaki kita, muka kita, mata kita, yang selalu buat amal soleh. Iya ke ustaz ni? Iya. Contohnya pada surah Al-Hadid. Allah kata apa? Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ingatlah ketika engkau melihat pada hari kiamat orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, cahaya iman, cahaya amal soleh mereka ini dapat bergerak cepat di hadapan mereka. Maknanya di atas sirat ini mereka yang banyak amal soleh laju. Sebab apa? Nampak jalan, ada cahaya keluar. Jadi ustaz, yang kurang amalnya macam mana? Yang deep, klip, slow lah di atas sirat. Sebab tu Nabi kata ada yang lalu di atas sirat itu macam petir, sampai maksud. Ada yang lalu macam burung terbang, tip satu. Ada yang berjalan, ada yang merangkak. Macam mana? Ikut kepada amal masing-masing dulu dekat dunia. Solatnya banyak, nampaklah, teranglah cahayanya. Solatnya sikit, Qurannya sikit, tak nampak. Okay ustaz, kalau munafik ni macam mana ustaz? Munafik ni lah jalan di atas sirat itu, kejap ada cahaya, kejap tak ada cahaya. Kejap ada cahaya, kejap tak ada cahaya. Allah rekodkan dalam surah yang sama Al-Hadid, yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lil ladzina amanu zuruna naqtabis. Ingatlah semasa orang-orang munafik, lelaki dan perempuan yang sedang meraba-raba dalam gelap gelita. Maknanya tak ada cahaya dari tangan dia, tak ada cahaya dari kaki dia, dia tak nampak. Lalu orang mukmin sebelah dia, "Hayat tunggu kejap, unzuruna, tunggu kami ni naqtabis." Tunggulah, gelap ni tak nampak, suluhkan kami. Itu orang munafik, tak akan nampak jalan di atas sirat. Kemungkinan dia pun ditarik di atas sirat, jatuh ke neraka jahanam. Kemudian dah lalu ke semua orang insan, ke semua manusia. Nabi SAW kata apa? Duk kat qantarah tu. Fayuh basuna ala qantarah. Ditahan di atas qantarah itu. Fayuqtassu li ba'dihim min ba' mazalimu kanas bainahum fid dunya. Qisas. Hukum Islam ni ada kalangan sahabat-sahabat kita dulu perjuangkan hudud kan. Hukum Islam ni ada 3. Hudud, qisas dan ta'zir. Nabi SAW kata di atas qantarah ini akan berlaku qisas. Qisas ni apa? Tuntut balas. Kalau dulu dekat dunia, hukum Islam ni qisas ni bunuh balas bunuh. Bayar harta compensation lah. Kalau rosakkan harta aku, kau kena bayar harta aku. Kalau kau gigit aku gigit kau. Kalau aku cakarmu, mu cakar aku balik. Telinga dengan telinga, mata dengan mata, kulit dengan kulit. Itu qisas. Tuntut balas, bayar balik. Dok, kenapa atas qisas ni? Kenapa kena qisas qantarah ni? Nabi SAW kata apa? Tidak akan ada orang yang dizalimi di hari kiamat nanti. Tak akan masuk syurga kalau orang itu ahli syurga, dia ada lagi kes dia dengan ahli neraka. Takkan masuk ahli neraka tu ke neraka kecuali dah settle kes dia dengan ahli syurga. Kena tuntut balas. Ya Allah, dulu Haji Zamri ni, dulu Imam Yusof ini parking depan rumah aku. Dia ambil hak aku. Aku hari ni nak tuntut balas hak yang dia ambil dulu dekat dunia. Tang ni lah berlakunya qisas. Nak masuk syurga ni tertahan. Sebab apa? Ada hak lain yang perlu disettlekan. Ya Allah, dia ni, aku ni seller. Ting kata tik shop tu kan. Ting. Beli. Oh, nak beli. Nak beli kata tak beli. Dah lock dah harga. Tak beli. Ya Allah, dia dulu ni hak aku ni. Dia dulu ambil hak aku ni, aku nak tuntut balas.
Tang ni lah. Ya Allah, dulu dia ni pakai kopiah dah, pakai jubah, pakai pelekat. Duk maki ke aku? Aku dah maafkan dah. Cumanya ada perasaan tu. Ada perasaan tu yang aku hari ni nak tuntut balas balik. Tak masuk syurga kedua-dua orang. Itu rugi. Sebab tu rugi. Kalau kita dulu dekat dunia ni action. Kita jumpa akhirat nanti lah. Jumpa aku kat akhirat nanti. Aku nak cakap depan Tuhan. Yang haji-haji lainnya dah maafkan. Ni dah masuk syurga dulu lah. Assalamualaikum Ji. Saya masuk syurga dulu. Yang kau ni yang dulu action sangat. Tak nak maafkan orang. Duk sini dulu lah bicara dulu ke mahkamah kantarah ni. Aku nak masuk syurga dah. Dah masuk syurga dah orang tu yang dah maafkan. Yang tak maafkan ni duduk situ cari balik mana Haji Zamin dulu aku ngata ke dia. Mana Imam Yusof ni aku dulu ngata dekat dia, cari seorang-seorang. Lama tunggu kat kantarah tu. Nak settle satu-satu permasalahan. Mungkin Imam Yusof waktu tu Haji Zamri tengah settlekan. Kemudian baru dengan saya. Nak kena tunggu dulu lah. Satu-satu. Ketiga-tiga orang ni tertahan di kantarah. Itulah yang kita nak bahaskan pagi ini. Kisos berlakunya. Tuntut balas, bayar balik, tuntut hak dulu. Dekat kantarah sebelum masuk syurga. Panjang lagi tu kan. Cukup kot. Ada soalan ke? Ada nak tanya ke? Ada? Tak ada? Tak ada, kita pergi makan. Ada makan ke? Ke puasa hari ni? Pakat puasa tu. Okeylah. Tak ada? Tak ada? Kita pakat boleh berhenti lah. Kita cukup lagi. Dah syarah ada lagi 7-8 muka ni. Tapi saya pun tak lagak dah. Penat lah. Ada? Tak ada? Berhenti lah? Okey. Jumpa lagi akan datang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.